Ini adalah peraturan. Ini bukan peraturan apa? Tam dengan kamu kan. Peraturan. Ni you cakap baik-baik sikit. Insiden seorang lelaki menampar lelaki Cina berkali-kali kerana makan di bulan Ramadan merupakan provokasi yang tidak mencerminkan semangat perpaduan dan keharmonian negara. Kejadian ini dilaporkan berlaku di Family Mart, Angsana Mall, Johor pada 16 Mac 2025. Difahamkan, mangsa mendakwa lelaki warga emas itu bertanyakan kepadanya adakah dia seorang Islam atau sebaliknya sebelum meminta untuk melihat kad pengenalan. Namun, selepas bertanya lelaki Cina itu adakah Islam, dia bertindak memarah dan tampar lelaki Cina terbabit berkali-kali. Dia bagaimanapun bersyukur kerana anak kepada lelaki itu segera menenangkan situasi sebelum memohon maaf terhadap tindakan bapanya. Anak kamu bukan Islam, okey. Ini bulan puasa dengan Islam kan? Ini kau saya. Saya tak ada masalah dengan kau. Saya makan. Ini siapa? Kenapa tak boleh saya? Ya, boleh tak saya itu. Meanwhile, tapi kamu mesti tahu ini adalah ini bukan apa-apa, tapi kita tak boleh tunjuk IT di tempat orang yang tutup. Kita lagi tahu tak? Ini adalah peraturan. Ini bukan peraturan apa? Tam dengan kamu kan. Peraturan. Ni you cakap baik-baik sikit. Cakap baik-baik sikit. Siapa cakap yang baik-baik sikit? Kalau kau tambah lagi sikit, saya akan buka kepala. Ambil lah. Ambil. Saya tak kisah. You panggil polis. Tenang dia cakap dengan kamu. Susah. Dia cakap.